Selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni kita nak turun ke spot ni. Di spot parit-parit lah. Kita nak melihat hasil bubu kelimat yang ketiga kalinya. Mudahan ada rezeki lah. Kita di waktu ni, cuaca hari ni pun agak panas berdenting nampaknya. Dah semalam pun tak hujan, cuma gerimis saja. Tapi kita hari ni nak melihat hasil bubu kelimat yang kita pasang 6 bubu kelimat geng. Ada jugalah hari tu 2 kilo, 2 kilo setengah. Kali ni tak tahulah. Mudahan ada lebih sikit lah. Jom kita tengok hasilnya geng. Mudahan ada rezekinya geng. Parit-parit tepi jalan lah. Ini dah 1 hari 2 malam dia duduk dalam. Mudahan ada rezeki lah geng. Tengok dia. Apa? Spot ni cantik. Ada berpotensi ada ikan kelimat di spot ni. Spot dia memang macam ni lah. Agak cantik je ni. Mesti ada. Dia ada pasang kat sini. Sini. Ada tak? Masih ada lagi lah. Tak tahu lah ada hasil ni tak. Macam kosong je ni. Ada. Macam ada pergerakan di situ. Macam ada pergerakan. Tak ada, seekor sahaja. Seekor sahaja nampaknya. Seekor. Kita nak buka seekor je tangkapan kita. Kita naik atas. Seekor. Jugalah manis tangkapan seekor ni. Yang pertama, seekor sahaja. Keluar dia. Nak keluar cepat je. Suruh dia keluar tak nak. Seekor. Ya, seekor je. Yang seterusnya. Tengok. Tadi ni lah kita pasang kat depan sana. Apa lagi? Di sini lah. Di sini ni ada kucak-kucak. Tak ada. Mati dah ni. Ada. Okey. Ada nampak keliling dia. Ekor dah mati. Ada dalam 2-3 ekor macam tu lah ni. Seekor, 2 ekor lah. 2-3 ekor. 2-3 ekor. Tak 4 ekor. Limbat 3 ekor lah. Tangkapan kita 3 ekor sahaja. Ekor dah mati dah. Mati banyak geng. Panas. Dia panas kan. Tempat di dalam air ni. Ada juga 2-3 ekor tambahan. Besar. Nak dibagi. Okey. Adalah 3 ekor yang kedua ni. Seekor tu dah mati, besar geng, mati. Nak macam mana? Mati. Tak ada rezeki. Busuk.
Okey. Jom pergi yang seterusnya. Tak ada. Okey geng, ini yang ketiga. Yang kita gasak hari tu. Kita pasang lagi. Tengok ada tak hasilnya. Kita pasang. Mana ya? Ini. Ni, itu. Ada lagi ke tak geng? Dah cetik dah. Tapi tak dalam dah geng. Tak ada dah ni. Sebab dah airnya dah surut kan. Oh, ada juga lah. Ada juga boiling dia. Ada. Masih ada lah. Tengok, boiling dia ada. Ternyata dia ada tu. Dia senyap. Ada 2 ekor je geng. 2 ekor. Dah mengurang nampaknya. Besar besar. Kita nak masuk sana. Pintu nombor 2 dia tak masuk. Dua ekor sahaja. Adalah 2 ekor. Tak banyak, 2 ekor, 3 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Dia boleh tahan geng. Tapi dia dah kurang kan. Hari tu kita dah gasak. Lepas tu kita pasang balik. Jadi macam ni lah. Memang agak kurang. Tapi ada. Wah. Tak elok je bergerak tadi. Tak nak dia. Okey. 2 ekor. Dah manis-manis. Jom. Nak pindah ke mana tak tahu ni. Nak kena pindah lagi. Okey geng. Jom kita pindah ke spot yang baru. Di manakah dia? Jom. Okey, ini yang seterusnya geng. Yang keempat. Tengok ada tak yang keempat ni. Kat mana geng? Sini rasanya. Sini. Tengok ni. Ikatan kat sini dah tak nampak. Oh ni. Tak nampak kan. Cari-cari tak nampak, tak jumpa. Ni tak ada ni. Macam ni. Sawit ni tak ada. Tak hancur pun. Cari-cari dah tak jumpa kan. Macam ni punya sawit dah tak ada ni. Memang tak ada ni. Kosong. Kan? Tak ada. Tak ada. Kosong. Jom. Okey geng, ini yang seterusnya geng. Banyak yang kosong lah. Sebab dah tak hujan kan. Mudahan nanti hujan lah. Kita pun dah pindah sana pindah sini geng. Kita pindah balik. Kita ada pasang sini. Ini kelima lah. Ini kelima geng. Ini ada tunggu kayu. Tengok ada tak bergoyang di dalam. Ada bergoyang-goyang. Kita buka ni. Buka ni gua tahu. Gua nampak tu. Oh, ada. Ada nampak boiling di dalam. Sawitnya dah hancur geng. Macam ni biasa kalau hancur-hancur macam ni ada ni. Tengok. Ada berapa ekor ni. Hancur betul lah ni. Ada tengok ni. Ada ekor 2 lah. Ui, boleh tahan jugalah ni. Ada juga. Tak banyak ni. Kita naik atas. Ni. Ada juga yang kelima ni. Kelima baru ada. Seperti lah. Ada air pula. Yang kelima baru ada. Tadi banyak yang dua.
kosong pun ada. Yang tadi yang keempat tadi kosong. Ini pun ada. Barang dah ada geng, tapi itulah jarang-jarang. Ada berapa ekor satu? Luka-luka lah. Gigit dia ni. Ni yang nanti yang terakhir. Terakhir kita ada pasang kat tepi hutan. Tengok ada ke tak? Tepi hutan tu. Tepi hutan dara. Kita panggil hutan dara lah. Banyak yang tadi seekor 2. Kalau macam ni, setiap macam ni ada 10, 5. Banyak lagi. Ini kira ada juga lah. Ada lah manis-manis. 4, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7 ekor lah. 7 ekor. Ada lah manis-manis. 7 ekor. Yang ni. Jom. Ada juga lah. Yang terakhir lah. Mudah-mudahan ada tambahan lagi yang terakhir. Tepi hutan tu. Tengok. Kita nak pasang ni balik geng. Pasang lagi. Tepi hutan. Ni lah hutan dara geng. Di tepi kabel ni, pecawang ni, kita ada pasang dalam tu lah satu. Di hutan, tepi hutan ni. Cubalah. Tengok ada tak hasilnya ni. Perjalanan ni masuk ke dalam ni agak mencabar sikit. Tengok airnya cantik. Tahulah ada ataupun tidak. Jom saksikan dia. Kita ada kat tepi ni lah. Kita pasang kat tepi je geng. Dalam ni semak betul. Ni ada air mengalir. Air kita ada pasang kat dalam tu. Tengok dalam tu tenggelam nanti. Air terjun tu. Ini tunggul kayu. Dalam. Pasang kat dalam ni kan. Okey letak ni. Air mengalir. Masuk dalam ni. Semak. Ada ataupun tiada. Hanya senyap aja. Senyap je geng. Cuba. Weh, mati. Ada 2-3 ekor mati geng. Banyak yang mati. Ada jugalah. Jadi banyak yang mati. Ada seekor 2 mati. Habis besar. 3 ekor je lah. Air mengalir ni ada 3 ekor sahaja. 2 dah mati. Ada barang juga lah. Dia dah mati. Naik besar. Besar kan. Kalau tak 3-4 ekor. 5 ekor ada lah. Kalau sebetul-betulnya 5 ekor ada. Besar ni, mati pun besar. 2 ekor mati lah. Tak tahu mengapa dia mati. Mungkin agak ada pergelutan di antara mereka. Tak tahulah geng. Mesti ada yang mati lah. Tambah 3-4 ekor. Masuk.
Okey. Dua yang mati. Besar yang mati. Banyak lah. Boleh lah. Dalam 1 kilo lebih ada lah. Hasil kali ni, yang ketiga ni 1 kilo lebih. Ya, aku nak pasang lagi. Kat mana tak tahu lah ni. Jadi pot dulu. Banyak yang mati. Bagi makan biawak. Okey, jom. Okey, geng. Kita dah sampai di rumah lah, geng. Nampaknya sampai rumah hujan pula, geng. Dah mula hujan gerimis. Bersyukur lah, geng. Ada juga hasilnya. Walaupun nak banyak tak dapat, tapi target 1 kilo lebih ada lah, geng. Okey, seperti ni hasilnya, geng. Ni lah hasilnya, geng. Anggaran berapa? Kosong-kosong. 1 kilo 6 lah. 1 kilo 600 sahaja, geng, hasilnya. Ada juga lah manis-manis. 1 kilo 600. 2 kilo tak sampai lah. Ada juga. Ya, fresh ni. Okey, ni lah, geng, hasilnya. Hasilnya keli limbat yang kita pasang lah kali ketiga. Okey lah, geng, itu sajalah aktiviti kita petang melihat hasil bubur keli limbat yang ketiga kali. Bersyukur masih diberi rezeki lah dalam 1 kilo 600 gram. Okey, kita jumpa episod seterusnya, geng. Okey.